Guys, hari ni aku nak borak pasal senarai penuh anggota The Order dalam anime Sakamoto Days. Tapi sebelum tu guys, Assalamualaikum. Yo Shmina, apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, hari ni aku plan nak borak pasal senarai penuh anggota The Order dalam anime Sakamoto Days. Kalau korang tak tahu The Order tu apa, The Order merupakan satu special unit group dalam JA yang mana hanya assassin yang hebat je boleh terpilih untuk join kumpulan The Order. Tak ramai tahu assassin yang boleh join The Order ni, hanya yang betul-betul berpotensi ataupun mempunyai special ability yang boleh direkrut untuk sertai The Order. Tugasan utama untuk The Order adalah untuk maintainkan dunia assassin ni daripada sebarang konflik ataupun masalah. Tambahan, diorang juga ada tas-tas untuk membunuh certain target yang besar juga. Kiranya The Order ni bertindak bila diberi arahan dari orang atasan je atau bila ada tugasan yang penting. Diorang bukannya akan membunuh ikut sesuka hati diorang je. Malah position untuk anggota The Order ni pun sentiasa berganti. By the way guys, yang belum follow, like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari baju-baju anime yang padu, sebagai contoh macam Kaiji nombor 8, Solo Leveling, Naruto atau hoodie anime yang lawa, korang boleh terus order dekat tag Shopee aku ada letak dalam video ni, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Yang pertama adalah Kindaka. Basically, Kindaka merupakan the founding member untuk The Order dan dia merupakan seorang assassin yang cukup hebat disebabkan Kindaka mempunyai kelajuan yang cukup luar biasa sehinggakan gandingan trio di antara Sakamoto, Rion dengan Nagumo pun sukar untuk berhadapan dengan Kindaka. Yang kedua adalah Sakamoto. Untuk Sakamoto ni kita pun tahulah kehebatan dia macam mana kan. Dia merupakan assassin legenda yang cukup digeruni. Yang ketiga adalah Yoichi Nagumo yang merupakan trio bersama dengan Sakamoto dan juga Rion. Kehebatan untuk Nagumo adalah penyamaran dan sewaktu beliau berhadapan dengan Kindaka sendiri nampak potensi yang ada pada diri Nagumo. Seterusnya adalah Hyo. Hyo mempunyai kekuatan fizikal yang cukup menakutkan. Gaya bertarung untuk Hyo lebih kepada combat dan status untuk Hyo, beliau telah pun mati. Yang kelima pula adalah Shishiba. Dari segi personality beliau seakan seorang yang santai je, tapi skill bertarung untuk Shishiba ni memang power guys. Shishiba menggunakan satu senjata semasa bertarung iaitu Tukul Hammer. Yang keenam adalah Osaragi. Buat masa sekarang, Osaragi merupakan satu-satunya assassin perempuan yang pernah join The Order. Dia ni nampak je cantik guys, tapi bila dia dah start serius, memang scary gila untuk perwatakan Osaragi. Dari segi kekuatan beliau, tak ada masalah untuk berhadapan dengan assassin yang kuat. Dan Osaragi mempunyai satu senjata kelihatan seakan Basso. Yang ketujuh merupakan seorang assassin legenda dan boleh dikatakan beliau juga merupakan assassin yang paling ditakuti iaitu Takamura ataupun The Ghost. Takamura seorang assassin tua, tapi skill dia ni tak karat langsung. Dia memang cukup menakutkan disebabkan Takamura menggunakan satu katana yang mampu membelah apa sahaja tanpa belas kasihan. Yang ke-8 adalah Kamehate. Kamehate merupakan seorang sniper yang sangat hebat, tapi sampai sekarang kita masih lagi belum direvealkan wajah sebenar untuk Kamehate. Entah dia ni perempuan ke, kita pun tak tahulah. Tak lupa juga untuk karakter Kanaguri yang dikatakan beliau juga merupakan salah seorang anggota The Order. Cumanya Kanaguri ni sebenarnya orang bawahan ataupun dia ni tim juga dengan Uzuki. Yang ke-10 pula adalah Oki yang merupakan leader terbaru untuk The Order. Dan lepas dari itu, Oki telah pun merekrut dua lagi anggota The Order yang baru iaitu Torres dan juga Tanabata. Kedua-dua karakter ni mempunyai kelebihan yang tersendiri menjadikan mereka layak untuk menjadi anggota The Order yang baru. So, pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.